Bismillahirrahmanirrahim. Pohon pepaya tiada berduri, tumbuh bersama bunga melati. Izinkan saya perkenalkan diri, moga-moga menyentuh hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada guru-guru, para hakim yang arif lagi bijaksana. Orang dulu-dulu pernah berkata, tak kenal maka tak cinta. Nama diberi ialah Puteri Mahijratul Aisyah binti Srizal. Saya berumur 14 tahun dan saya merupakan anak didik dari sekolah SABK Ma'had Al-Imam Asy-Syafi'i yang terletak di Jelapang 30020 Ipoh Perak. Kod sekolah saya ialah AFT 2001. Di sekolah ini, saya merupakan AJK dari Kelab STEM. Di samping itu, saya juga telah mencapai markah yang tertinggi dalam subjek Al-Lughatul Al-Arabiyyah. Selain itu, dalam aspek core akademik, saya telah mewakili peringkat daerah dengan bangganya dalam pertandingan sajak. Tambahan pula, di dalam aspek core kurikulum, saya telah mewakili peringkat sekolah dalam pertandingan mentas desa. Dan Alhamdulillah, saya telah mendapat tempat ke-6. Pada masa yang lapang, saya sangat gemar membaca buku di dalam perpustakaan. Terdapat banyak buku yang saya telah baca. Antara satu buku yang saya ingin kongsikan pada hari ini ialah Keajaiban Haiwan yang Mengubah Dunia. Buku ini ditulis oleh Ummi Kalsum dan Zulkifli Zainal Abidin dan diterbitkan pada tahun 2014 serta mempunyai 242 halaman bercetak. Buku ini menceritakan tentang pelbagai jenis haiwan unik yang memberi manfaat dan perubahan besar terhadap kehidupan manusia dan alam sekitar. Contohnya, dari segi bentuk, kebolehan dan cara hidup pelbagai jenis haiwan. Buku ini dapat memupuk pembaca tentang nilai kasih sayang terhadap haiwan. Sebagai manusia, kita perlulah menghargai ciptaan Tuhan. Kekurangan buku ini pula ialah apabila kanak-kanak membaca, perlu ada bantuan daripada orang dewasa untuk memahami beberapa istilah yang sukar dipahami oleh kanak-kanak. Misalnya, mikro, automasi dan lain-lain. Buku ini menjadi kegemaran saya kerana buku ini menyajikan banyak fakta-fakta tentang haiwan yang unik dan menakjubkan. Burung tempua terbang merata, hinggap sebentar di pohon jati. Harapan saya moga bicara menjadi manfaat buat semua nanti. Sekian, terima kasih.